Ayah nak cuti ke bulan kebangsaan ni? Kalau ayah cuti, siapa nak hantar dia orang? Okey lah, ayah nak gerak ni. Ayah jalan dulu, nanti petang ayah balik. Okey baik ayah, hati-hati. Terima kasih ya. Sama-sama. Cik. Saya cik ni. Terima kasih. Nah, baik makcik. Baik, terima kasih. RM31.20 tadi kan? Ya. Ni ada sedikit kuih kering ni. Jauh lagi perjalanan tu. Ada apa ni makcik? Sah-sah je. Okay, terima kasih makcik. Sama. Mereka bukan sekadar memberi untuk membayar tambang, tapi mereka membayar aku dengan mesej yang sangat mahal. Mereka mengingatkan aku untuk terus percaya bahawa Malaysia masih penuh dengan manusia yang baik dan berhati mulia.